Wah, best lah macam bawa kereta kat Hollywood. Aunty, mahal ke nak pakai kereta tak ada bumbung ni? Mahal ke? Sinilah Aunty kirakan. Harga kereta ni RM169,000 je. Jadi, kalau awak letak deposit 10%, baru RM16,900 je. MX-5 ni guna enjin 2.0. Jadi, road tax awak RM380 je. Insurans dia pula RM4,380 je. So, total upfront yang awak kena sediakan RM21,600 je. Dengan interest 4.15%, loan untuk 7 tahun, bulanan awak RM2,087 je. Okeylah tu untuk kereta weekend awak. Taklah mahal sangat. Settle harga kereta, Aunty cerita pasal maintenance dia. Untuk minor service, tukar minyak dan oil filter, baru RM400 je. Untuk major service pula, tambah ATF dan ATF filter, RM1,390 je. Tapi harga servis tu dapat dengan Aunty je tau. Harga tu dah termasuk labor, parts dan transport. Ini kan kereta weekend. Jadi weekdays, Aunty boleh datang ke office korang untuk servis. Kalau nak cerita wear and tear dia, okey lah. Tayar dia sebiji, kalau macam Continental dalam RM470 je. Jadi, kalau satu set dalam RM1,880 je. Brake pad dia pula satu set, kalau depan RM700 je. Belakang pula satu set RM630 je. Full tank kereta ni RM90 je. Dan boleh pergi sampai 650 km. Janji awak tak lupa nak cucuk IC. So, betul ke tak betul orang cakap pakai Mazda ni macam pakai kereta konti. Jadi, gaji yang selesa untuk awak pakai Mazda MX-5 ni dalam RM8,000 tau. Jadi, lepas Aunty buat kira-kira, korang nak pakai tak MX-5 ni? Kalau nak pakai, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.